kacau lagi dia hingga dia meletup-letup ya. Selagi dia tak meletup-letup, kita jangan tutup api ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Haja. Hari ini Umi nak buat bubur sum-sum pandan ya. Bahan yang diperlukan 4 cawan air, 1 cawan tepung beras, 2 sudu besar tepung jagung, setengah sudu kecil garam, 1 kotak santan kara yang berat dia 200 ml, berwarna hijau dan juga pasta pandan, daun pandan dan juga gula Melaka ya. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita masukkan tepung jagung ke dalam tepung beras, garam, Umi letak 1 titik dulu berwarna hijau dan juga 1 sudu kecil pasta pandan, satu kotak santan, empat cawan air ya. Umi tak guna air jus pandan ataupun air pandan, Umi guna pasta pandan saja ya. Umi masukkan sedikit berwarna kuning supaya hijau dia nampak cantik dan menyerlah. Kita tapis dia. Kita tapis dia ya. Kita masukkan daun pandan. Umi gunting-gunting saja daun pandan ni. Kita masak dia dengan api sederhana sampai dia pekat ya, tanpa berhenti. Kita sambil kacau dia ya, tanpa berhenti supaya bawah dia tak bergerak ataupun tak hangit ya. Dia dah mula nak mengental, kita terus kacau ya, tanpa berhenti. Kita masak dia sampai dia meletup-letup, nanti baru kita tutup api. Nampaknya dia dah meletup-letup, dia dah mula tanah. Kita biarkan sekejap lagi ya, supaya dia betul-betul masak. Kita masak lagi dia dalam 2 minit lagi, kita tutup api ya.
Sekarang ni kita tutup api ya. Walaupun dia dah ditutup apinya, dia mesti tetap meletup menandakan dia dah tak nak ya. Sekarang ni Umi nak keluarkan daun pandan ni. Kita biarkan dia sebentar supaya uap panas tu berkurangan. Nanti baru kita masukkan dalam bekas ya. Sekarang ni ya, dia dah panasnya dah berkurangan, kita masukkan ke dalam bekas ya. Dan ni kita nak masak gula Melaka ni, dan kita masukkan 1 sudu besar macam ni. Gula ya, tak kisahlah gula putih pun boleh, gula perang pun boleh ya. Kita masak sampai gula ni larut. Ini dia hasilnya bubur som-som untuk sajian minum petang keluarga pada hari ini. Rasanya sangat sedap dan istimewa serta menyederakannya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat mencuba.